Assalamualaikum guys. Ini lama kita tak buat video guys. Kita nak buat ayam ketumbak guys. Ayam goreng ketumbak guys. Ni menu baru guys. Ni ayam dia guys. Kita goreng jangan garing sangat guys. Kita nak masak dia pula. Ni bahan-bahan dia guys. Tu. Tapi hari ni kalau siapa yang tak boleh makan yang Siapa boleh bagi garing. Siapa yang tak boleh makan mentah sikit tu boleh goreng di garing tak apa. Ni kita buat Untuk portion untuk dalam 5 orang. untuk portion dia untuk 5 orang 6 orang guys. Ni ayam dia guys. Ni bahan dia guys. Okey. Ayam pun dah masak. Dia masak tau ni ya nah. Dia jangan terlampau garing sangat. Lupa satu bahan je. Okey, dalam blender ni ada bawang merah 4 biji, bawang putih 3 biji, halia 1 inci. Bahan kisar. Okey guys, kita nak masuk bahan dia pula guys. Bahan kisar dia guys yang kita telah ditomehkan. Kita masuklah bahan dia tu. Ni mana yang tak follow lagi ni, follow lah. Yang mana tak follow kita tu geng, tolong follow kita dan tap screen. like guys, tolong subscribe guys. Tolong. Menu baru guys. Siapa nak mai tu boleh kita try buat. Asal sekali nak lagi guys. Kacau dah sikit guys. Masuk ni. Kita masukkan bahan dia guys. Jangan lama sangat. Dah. Jangan kacau lama sangat guys. Lagi. Ni bahan dia guys. Masuk biji ketumbak yang dikisar. Satu cencor lebih. Untuk biji ketumbak yang dikisarkan guys. Satu cencor lebih. Satu jacau lebih guys kita buh. Tengah lah. Ya guys. Dah masuk awal bahan dia guys. Tumis sebentar. Kita tumis tak guys. Kita kacau dulu guys. Bagi sepati guys. Kacau. Masukkan. Kita nak ambil bahan. Bahan dia guys. Sini. Okay guys. Tengok bahan dia guys. Nampak. Haji dan betul. Ajinomoto guys. Pukul ujung cencor ni dalam 3. Gula. Macam ni. Macam ni. 3. Garam guys. Terus tiram. Tiram sikit guys. Dalam 4-5 sudu. 4-5 sudu guys. Kicap guys. Bulan 2,5. 2,5. Okey, kita masukkan guys. Kacau guys. Bagi dia sebati guys. Kalau tak sebati dia tak sama rata guys. Mana yang baru masuk tu tolong follow, like sikit, subscribe sikit. Jangan lupa tekan butang notification. Tak best. Untuk video-video yang seterusnya. So kita masuk ayam. Masuk ayam guys.
Tu dia ayam guys, cantik. Ayam garing-garing guys. Kita kacau dia ya. Kacau pun kena sebati tak guys. Kalau tak sebati lagi. Kena rata. Kena beri rata guys. Okey. Itu ni. Kita masuk bahan ni. Bahan tu guys, cabai sedikit, bawang sikit guys. Tuang dulu ya guys. Kita kacau dia sikit guys. Tu dia guys. Apa yang nak main try tu boleh guys. Nyam-nyam guys, nyam-nyam. Okey, kita tunggu saat guys. View kat juta je dia. Lepas tu kita rasa sikit. Kita kena rasa sikit geng. Sedap je. Cukup. Marvelous guys. Lepas tu kita masuk ni. Yalah. Daun bawang. Daun bawang guys yang dikisar-kisarkan. Kepala kotak. Tak dipotong lah. Dipotongkan guys. Masuk ni. Nampak. Kita Nampak kacau, lawak guys. tak? Zoom sikit. Lawak guys. Tu dah guys. Kena ni guys, nak lagi guys. Tu. Okey, siap tutup api. Okey, siap guys, tutup api guys.